Na 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 na. Brother, nak kemas kat dalam mesti mau kemas lah brother. Okay kawan-kawan, terima kasih semua. Terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih yang dah share, yang dah like, yang tinggalkan komen. Korang memang terbaik lah. Terima kasih banyak. Hari ni kita nak borak lagi tentang tajuk kesalahan dalam penjara. Orang dalam jail lagi nak buat salah ke? Itulah realiti dia. Jail tak jail, yang tak nak buat salah dia tetap buat juga. Jadi penjara ni tertakluk kepada undang-undang. Dan aku jelaskan kat korang apa itu undang-undang dalam penjara. Selalu kita cakap jaga step. Jaga jangan langgar undang-undang ni lah. Kalau langgar pun jangan sampai kantoi. Kalau kantoi habis jam. Baik kawan-kawan. Alright. Kesalahan dalam penjara, dia ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Kesalahan kecil, contoh, tak ikut arahan, salah. Kalau orang suruh duduk, kau tak duduk, kau tak salah. Boleh hantar pergi bilik asingan, diasingkan sebab dia ni tak boleh ikut rules. Salah. Dan kesalahan-kesalahan besar, kita kupas sekejap lagi. Master, here we complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay, we good. Seperti yang sedia maklum, hari ni gua nak cerita tentang kesalahan-kesalahan dalam penjara. Kita masuk part kesalahan-kesalahan kecil dalam penjara. Yang kecil-kecil ni, dia cakap isap abuk. Memang dia boleh tuduh, tapi isap abuk ni kadang-kadang kalau cikgu tu air cantik, air pun tak berapa panas sangat, jalan itik lah. Kena tangkap ada spark, kena tangkap dalam bilik ada timah, ada sumbu. Tapi kalau ikutkan ada sumbu ada timah ni dah kena berat lah. Walaupun dadah tak ada, dia boleh tuduh, tapi masih ada budi bicara. Boleh kena jalan itik Itu kesalahan-kesalahan kecil. Bila masuk bab kesalahan-kesalahan besar dalam penjara, telefon. Ada telefon bimbit, kena tangkap barang-barang equipment dia, charger ke, bateri spare ke, dadah, tembakau. Tembakau pun kira section berat-berat juga, tapi masih boleh payung lah kan. Senjata kalau dah besi pendek macam ni pun bahaya. Kalau bertikam kat dalam pun bukan dapat bagi banyak shot pun, pek je dah muhawa UKP dah sampai, ketepuk dah jalan pergi bilik asingan. Tapi tetap juga orang nak ada weapon. Nanti aku jelaskan kenapa dan bagaimana dan seterusnya. Weapon tak kira lah, walaupun sudu ni diasah jadi senjata, tetap akan dituduh sebagai senjata. Artikel-artikel larangan dan kesalahan-kesalahan berat di dalam penjara. Orang buat juga. Orang cakap dah masuk jail tak serit juga. Begitulah manusia ni, bila dia dah faham dengan sistem, dia orang akan cari peluang. Dan akan cuba. Dari bukannya masuk tak berbuat apa-apa. Jadi mak-mak yang di luar sana, isteri-isteri yang suami kau sedang berlayar, jangan ambil pot sangat bila dia nak cerita, susahlah abang dalam jail, makan pun sekali sehari je. Ada makan sekali sehari. Orang tipu siapa ni? Dah tahun 2026, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, berhentilah daripada dibohongi oleh orang-orang yang kat dalam. Aku sebagai orang yang duduk reman hampir 4 tahun, bukan lama sangat pun, hampir 4 tahun, macam-macam watak aku jumpa kat dalam. Jadi aku terpanggil untuk memberi penjelasan version aku lah. Ada orang tak suka, tapi apa kita nak peduli, kita langgar je. Apa yang kita cakap ni based on apa yang aku lalui.
Ada orang tak setuju lah. Gini lah. Alah, pergi godai lah gitu. Betul lah, brother. Okay. Dan kenapa penjara tak boleh nak sekat benda ni? Kenapa tak boleh tangkap? Relax, brother. Brother, relax. Duduk jail memang kena relax. Jadi kalau tak relax, susah lah hidup kau. Baik. Ini adalah barang-barang ataupun item-item yang salah kat dalam penjara. Yang ni salah. Yang ni salah. Yang paling berat sekali, mengakibatkan rusuhan. Mengakibatkan rusuhan tu paling berat lah. Dan ini semua dia ada cas-cas tertentu lah. Bila engkau ditangkap memiliki telefon. Kenapa telefon ni section dia berat sikit? Telefon bila ada yang dibawa masuk secara seluduk, tak dikawal lah. Telefon wartel, telefon kat tempat jumpa yang kau cakap ganggang tu, dikawal, dirakam percakapan. Itu pun ada lagi. Kita nak pesan apa-apa kat luar ni, standby kertas, dah tulis nota siap-siap, sambil bercakap, tengok line clear, pak dekat cermin. Brother kita baca lah, dia pun angguk, tak sembang pun. Tetap ada jalan dia juga. Itu sebab tempat jumpa pun ada orang kawal. Jadi bila tak terkawal, tak ada tapisan, macam-macam lah. Cari lorong nak bawa masuk tu, nak bawa masuk ni, cuba adjust cikgu ni jadi kapal, cuba adjust tu orang pergi mahkamah nak bawa apa, orang pergi rawatan dekat hospital nak ambil dalam jamban mana. Dan aku cakap secara umum, kalau benda ni masih berlaku ke macam mana tu, biarlah janji masyarakat tahu kat dalam penjara ni seadanya macam mana. Brother, jangan kecam, relax je, follow dulu. Follow pula. Tolong subscribe dulu sini channel. Tolong subscribe, tanda kau support anak Melayu yang menjelaskan benda macam ni. Tak peduli orang nak cakap apa. Baik. So, telefon sangat berat lah. Boleh dikenakan langkah-langkah khas. Di aktaran penjara ni ada banyak pecahan dia. Boleh kena langkah-langkah khas, kau diasingkan daripada blok. Daripada blok penjara ni, bila kau ada banyak geng, ada kau tim banyak, ada banyak lorong kau boleh bawa masuk, dah masuk dah tangkap ni, sama ada kau dipindahkan ke penjara lain supaya dapat sekat pergerakan kau, ataupun kau campak pergi asingan pun boleh duduk. Aku pun pernah duduk LLK, boleh duduk dan dia ada jalan-jalan dia kat sana pula. Cuma kau tak melibatkan orang kat blok lah. Tak adalah kau jual satu tutup poket kat gelap ke apa, tak ada. Dapat. Okey. Jadi timbullah persoalan bila dilanggar undang-undang ni, apa tindakan pihak penjara akan buat. Okey, selain daripada LLK, boleh tutup pergi asingan lah. Payung pun ada juga. Kalau cikgu jenis baik hati, kau kena tangkap abuk sebalut, dia pun tak ada masa lah sikit-sikit pun nak tutup kau pergi bilik asingan. Paling-paling boleh kata, Man, satu lap dengan suara jalan itik. Lama. Kuek. Orang jalan, Man. Sebab tak nak pergi duduk asing. Malam apa sikit. Sakit weh, kena 2 lap sakit. Kau ingat apa? Mafia kat dalam jail pun tak jalan itik. Jalan. Bukan tak jalan, tapi jalan separuh-separuh lah. Nampak cikgu toleh tempat lain, dia bangun jalan cepat. Cepat no, kau jalan itik dah 1 lap. Biasalah cikgu, perjalanan itik profesional. Kena buih macam tu je. Okay, baik. Jadi, setiap kesalahan dalam penjara ni, dia ada peruntukan khas untuk tuduhan dia lah. Kalau ditangkap bawa dadah, boleh dituduh di mahkamah luar penjara lah. Kalau ditangkap dalam penjara, bagian jatuh hukum tu dia ada mahkamah lagi dalam penjara. Penjara ni aku istilahkan macam satu kampung, town macam pekan lah. UKP tu polis, PYB ni ketua kampung. PYB, pegawai yang bertugas blok A ni, dia ketua kampung blok A. Jadi dia jaga anak-anak Dayak dia ni. Anak-anak Dayak dia macam lontong dan macam monyet dia ni. Dia yang jaga. Jadi selalu kena buat ambush, panggil UKP pergi checking. Takutlah bila dibiarkan. Kalau dibiarkan lama-lama dengan ada banyak dadah dan tembakau, akan jadi pergaduhan, akan jadi rusuhan. Dan orang pun serabut nak jaga orang salah. Tapi begitulah.
mak-mak buat ditipu kat luar, gini, habis tanah jual kebun. Nak pasang lawyer untuk 39B, 302, keluar buat lagi. Jadi aku ambil inisiatif pendekatan aku sebagai orang yang duduk dalam jalan salah. Bila aku duduk kat jalan benar, betul-betul bertaubat dan cari jalan yang benar. Mudah-mudahan dengan perkongsian aku ni, engkau-engkau yang rasa keras-keras kepala, yang rasa dah duduk 39A1, 39B apa-apa semua, tanyalah diri kau sendiri. Kau cari apa sebenarnya Syah? Apa yang kau cari dalam hidup ni? Seronok takkan kau nak sampai umur 50, 60 baru kau nak tarik brek? Terlambat nanti. Boleh tarik brek sekarang, tarik brek lah. Kalau tak, asal aku nak tarik brek? Kalau aku rasa benda ni boleh terus je hidup jadi mafia, bohong lah semualah. Mafia dalam TV lain lah. Cuma bila duduk dalam geng, biasalah geng dia ada pay ada mai lah, ada make money punya barang kan. Bila kau dah tua, dia pun tak rekrut kau lagi. Dia ambil yang muda-muda pula yang boleh buatkan dia cari duit. Kau jadikan angkong je duduk di tempat. Baik brother, bila ada tangkapan, mestilah ada orang yang bawa kan. Jadi orang yang bawa ni pula, orang yang menggunakan mestilah ada. Kalau tak ada bawa pun tak ada orang yang nak guna, buat apa bawa. Jadi tangkapan pun dibuat, orang yang kat dalam pun licik. Setiap barang-barang yang salah dah kita tahu benda ni salah. Takkanlah kita nak simpan sewenang-wenangnya macam ni je, letak kat ujung bantal tidur kan. Takkanlah letak gitu je lah, tidur je lah. Sebab UKP kalau datang pun dia bukannya terus duduk terpacak kat depan pintu bilik 20 bilik. Satu-satu. Kalau datang tim 6 orang pegawai yang start checking daripada bilik 1 ataupun bilik yang dia paling suspek dulu lah. Bilik aku punya sebelah. Bukan bilik aku bilik baik. Bilik aku punya sebelah. Masa dia datang raid bilik sebelah tu, kalau siang-siang bolong, mestilah kau dengar kawan-kawan budak kawasan dah siap. Bila dia dengar UKP semua kelang kabut lah. Sumbat mana-mana tempat yang boleh sumbat. Tapi kalau malam sebelum kita nak tidur, kita dah prepare. Spark ni semua, spark tak adalah sampai nak roket terus. Spark masuk paling-paling pun masuk celah-celah ni je, konon-konon tak kena tangkap lah, masuk celah-celah jahitan kan. Sumbat celah-celah ni ke. Tapi ada masa lepas ada masa sangkut, tapi yalah, spark je kan. Selit gini je. Sebelum tidur tu prepare lah. Timah-timah apa semua tu letak ubat gigi, lekat kat bawah gayung ni ke, kat bawah besi pintu je ke, lekat ubat gigi. Semua pun prepare lah. Sebab kita tak tahu kan, malam macam-macam boleh berlaku. UKP datang lah, hantu datang lah, macam-macam. Jadi preparation lah. Sebelum tidur tu dah set up dulu lah apa-apa. Sebab bila dia datang pukul 2 pagi, siapa yang terjaga nak siang kat kau? Pintu bilik semua selak, budak kawasan dalam bilik dia. Siapa nak datang cakap kau UKP? Tak ada. Paling-paling kalau ada budak bilik kau terjaga nak kencing pun, dia ketang-ketang dia bunyi pintu bilik kan. Dia dapat usah je, UKP, cepat-cepat semua. Dah ambil semua, bawa tidur lah. Tunggu je masa UKP dah sampai, bawa tidur kan. Bila dia je pintu kan, muka terkejut. Kau dengar suara gitu. Dia pun tak cakap kau-kau malam-malam. Rutin lah. Buka baju seluar, turun 2 kali, 10 kali kat depan dia, kepak sikit, sorang-sorang keluar. Bila dah cek seluar kau, dia bagi, kau duduk luar, pakai seluar, duduk tunggu je kat depan pintu bilik. Jadi nak tangkap orang bawa kesalahan-kesalahan ni pun satu cabaran jugalah bagi pegawai-pegawai yang bertugas. Susah Habib, susah. Mau tak susah dia. Susah. Nak kena ambush, tengok time betul-betul baru boleh tangkap. Gitulah. Jadi kalau siang hari pula bukannya senang. Kalau UKP datang, dia biasalah dia orang datang raid pun ada bilik yang dia orang ada informer dia kan. Ada datang raid bilik ni. Jadi kita pun bila dah dengar je ada UKP masuk, semua pun dah clear cepat-cepat lah. Walaupun budak kambing hitam kita yang pegang spark kan dah dudak-dudak, kalau sempat roket lah. Roket ni istilah dia macam mana? Sumbat lah dalam lubang buntut. Aku pernah tengok orang spark ni dia boleh sumbat dalam lubang hidung dia. Kepala spark ni
Aku tak pernah try. Korang nak try tak? Aku bagi kau try. Nampak? Tiba-tiba hilang pula. Oh. Dalam blanket. Kau pun diam dekat sini menyahut lah. Kepala spark ni. Tengok. Aku sendiri nak cari pun tak jumpa. Tengok, bijak. Kepala spark yang macam ni dia boleh sumbat dalam lubang hidung tu. Kepuk jatuh. Boleh. Jadi biasanya kita bagi ni lah, apa ni, kereta kebal lah kan. Kau duduk bilik aku, kau nak isap abuk yang aku cari, kau tak nak pergi asingan, bagi je lah. Kalau kantoi takkan aku nak pergi asingan. Jadi kelicikan dalam penjara ni, itulah satu part lah, bukan apa. Kalau kau dengar cikgu yang siang hari nak jalan pergi belakang nak ambil budak untuk pergi jumpa pun, kau boleh dengar Lao Se Lai Liao Tani. Cuba kau jadi part kau seorang cikgu yang tengah nak pergi ambil budak bilik ujung ni. Isi dalam hati kau kan, setan ni orang. Lebih kurang macam tu lah. Jadi jelas kelicikan orang dalam penjara pun nak tangkap pun susah. Jadi barang semua pun malam dah simpan. Tapi begitulah, antara Tom and Jerry bersalah dengan petugas ni, begitulah seadanya. Cuma aku nak ambil part positif. Walaupun aku kat tempat sempit macam ni, aku yakin dan aku percaya bila kau menyampaikan benda positif, akan jadi positif lah dia. Walaupun negatifnya banyak, walaupun bersepah-sepah negatif ni. Ni negatif, sepah-sepah. Tapi bila kau sampaikan benda positif, benda ni tetap jadi positif. Okay brother, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa yang korang nak tengok, sila tinggalkan komen, sila tinggalkan like, dan jangan lupa juga share ini video kepada masyarakat di luar sana agar mereka faham. Aku pun tak boleh nak bagi 100%, tapi sedikit sebanyak tenteramlah jiwa kau. Kalau laki kau dalam penjara cakap abang susah begini, abaikan je lah. Orang lain beratus orang lagi dalam jail, laki kau je itulah makan tak cukup lah, duit tak ada tinggal pula. Nantikan video seterusnya daripada aku, XTMT Project. Mai layan.